Weh, hampa bisa dengar tak apa nama kematian digital? Ha? Bunyi macam apa mati ya? Wifi tak ada kot. Tu ke? Serius lah wifi tak ada. Aku lah kak minggir. Gaya apa? Benda baru. Kat sini dah lah line tak ada orang. Bayar je mahal. Kenapa? Kenapa? Tak tahu. Kematian digital tak tahu. Nak cari tengok. Jom cari tengok. Macam kita ni hilang pada internet ya. Lepas tu internet tak ada. Identiti kita macam mana? Aku pernah baca. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya TikTok dengan IG aku semua tak boleh main. Tak main apa aku lepas ni. Tekan kot. Weh, Habis trik aku dengan awet aku malam tu. Turun. Ish guy. Kacau. Hang tak boleh main rank. Sudah. Tak boleh main game. Tak ni rank. Padu pula aku. Weh, tapi macam mana kita nak buat kerja sekolah kita? Pasang assignment takkan look. Semua manual. Semua manual lah. Ya. Tak ada auto, tak ada internet. Tak ada internet. Semua kembali ke zaman dulu ni. Memang tak boleh buat kerja kita macam ni. Kita nak research kan ni nak pergi library. Library. Macam mana? Nak buat kerja kena tulis yang kertas kelak. Keyboard. Cik-cik tu. baca soal abang hantar kali. Okey, hang bayang tengok. Semua iklan hang IG, TikTok, Facebook semua hilang terus. Gambar? Gambar? Gambar dengan family ku takkan hilang kot. Aduh, sayang. Semua hilang. Yeah. Lepas tu cek lama-lama kita apa hilang kok. Hilang semua. Ush, sayang macam tu. Gambar takkan hilang mu. Gambar dengan family ku pun takkan hilang. Oh, kacau ni. Guys, Okay. kita ni dah banyak kenangan dalam phone. Jangan sekarang macam tu gambar kat kita kat kolej pun dalam phone. Tu macam mana? Betul. Betul, gambar dengan family pun semua dalam tu. Macam mana? Gambar masa kecil-kecil tu ke? Kan? Susah macam ni lah. Betul no. Kalau hilang gambar kecil-kecil semua dulu kan, kita dah lah tak boleh kembali masa dulu kan. Gambar kita yang kecil-kecil dulu, belah situ ya pun kita nak throwback balik, betul tak? Awak lah macam mana lah. Macam kosong lah hidup ni. Tu tak faham aku baca itu. Kematian digital. Ya. Tu kalau kita mati kan, akaun kita di bawah. Kena hack ke apa macam mana? Duk rasa orang hack lah. No. Kau apa manage kita punya akaun? Teknologi lah ni. Kau tinggal aku tu lah. Kita mati, lepas tu jadi macam tu, biar je lah. Tu lah kematian digital kau no. Ya. Lepas tu, siapa dia nak jaga semua benda tu? Oh. AI ke lah? Tu duk rasa gitu kak. Mula kita ingat sebelum ni benda digital ni kekal. Tapi sebenarnya ada. Tapi nak jangan. Server pun boleh down. Data semua boleh hilang. So semua ni tak kekal lah. Digital ni sebenarnya tak kekal pun dalam hidup kita no. Kalau benda tu tak ada, hidup kita macam huru hara juga kan. Aku rasa mungkin tak kekal. Mungkin lah. Ya kau? Tak apa.
Tadi kita tunggu seorang tu. Aku rasa dia pandai bab-bab ni. No. Assalamualaikum. Salam. Kau duduk bising-bising apa nak cakap apa ni? Kami duk sembang pasal ni kematian digital. Hang tahu kematian digital tu apa? Kematian digital? Ha. Senang je sebenarnya. Tu lah. Main ni kurang abang. Macam tahu. Duduk dulu. Masih ni kurang abang. Dia macam ni sebenarnya. Sebenarnya kematian digital ni senang je sebenarnya. Dia apabila kita kita terlalu obses dengan dunia dalam telefon. Jadi kita lupa kehidupan kita yang sebenar. Jadi bila kematian digital ni kita menganggap benda tu satu kehilangan pada kita. Okey. Kematian digital bukan pasal akaun hilang. Tapi bila kita sendiri yang hilang makna sebagai kehidupan. Itu sebenarnya. Maksudnya macam kalau kita mati kau tak ada orang manage tu. Dia bukan macam tu. Maksudnya macam kita duduk balik dengan phone je lah. Kita lupa punya update. Ya betul. Kita terlalu lalai. Oh. Kita terlalu obses dengan dunia telefon ni sebenarnya digital. Sampai kita lupa makna kehidupan yang sebenar. Itu sebenarnya kematian digital. Oh, sekarang ni kami dah faham. Kami dah silap sangka lah sebelum ni. Kami duk ingatkan akaun kami hilang ko, TikTok page hilang kan. Habis asyiknya tu gambar pun hilang semua. Salah sangka je ni. Jadi apa yang kita dapat daripada kematian digital ni, kita jangan terlalu obses dengan dunia digital ni. Dan kita perlu fokus kepada kehidupan kita yang sebenar untuk menjalani dengan benar. Faham? Masih nak bagi penjelasan. Sekejap kami tak apa nak ni kan. Terbaik kalau awak ni.